2 juta orang membaca buku yang sama dan memutuskan untuk membenci seorang lelaki. Namanya ialah Anatoly Bukriev, pendaki altitude tinggi paling unggul yang masih hidup. Dan buku itu mengatakan dia seorang penakut yang meninggalkan pelanggannya pada malam paling maut yang pernah berlaku di Everest. Buku itu terjual 2 juta salinan, memenangi anugerah utama, dan ditulis oleh seorang lelaki yang berada di sana. Hanya ada satu masalah. Selamat datang ke Extreme. Pada sekitar jam 1.07 tengah hari, pada 10 Mei 1996, pendaki Kazakhstan berumur 38 tahun ini bernama Anatoly Bukriev melangkah ke titik tertinggi di bumi, menanam kapak aisnya ke dalam salji. Dan untuk seketika, hanya berdiri di situ, memandang dengan ngeri apa yang dilihatnya. Dan ia bukan kerana dia berada di puncak Everest, di atas serabung sempit yang dipenuhi ais dan batu, di mana dia dapat melihat gunung-gunung gergasi mencuat keluar dari awan seperti pencungkil gigi. Ia adalah kerana jauh di bawahnya, berderet di sepanjang rabung menuju ke puncak, dia dapat melihat berpuluh-puluh pendaki masih sedang mendaki. Berpuluh-puluh orang, tetapi waktu sudah melepasi pukul 1 petang. Anatoly ialah seorang pendaki yang tidak konvensional. Tetapi dia sendiri tahu bahawa satu peraturan di Everest yang tidak boleh dilanggar ialah jika anda tidak berdiri di puncak sekitar pukul 2 petang. Anda harus turun semula. Dan sebabnya bukan kerana ada kaunter tiket di atas sana yang tutup selepas pukul 2. Itu cuma akal waras. Matahari terbenam di Himalaya sekitar pukul 6 petang. Dan ia menjadi gelap dengan sangat cepat selepas itu. Jika anda sampai ke puncak selepas waktu itu, ada kemungkinan besar anda tidak sempat kembali ke kem sebelum matahari terbenam dengan selamat. Dan seperti yang anda boleh bayangkan, terperangkap dalam gelap di gunung tertinggi di dunia bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh sesiapa pun. Tetapi, para pendaki yang sedang diperhatikan oleh Anatoly di bawah itu masih jauh dari puncak, walaupun sudah melepasi pukul 1 petang. Dengan kadar seperti ini, mereka akan bernasib baik jika dapat sampai ke sini sebelum pukul 4 petang. Jadi, kenapa mereka masih terus mendaki? Apa sebenarnya yang mereka fikirkan? Mereka tak bayar dia untuk risau tentang itu. Anatoly telah diupah sebagai pemandu pendakian oleh Scott Fisher dari Mountain Madness, salah seorang lelaki yang pada dasarnya mengatur seluruh ekspedisi ini. Tugasnya adalah untuk membantu pendaki dari ekspedisi itu sampai ke puncak dengan selamat. Jadi, untuk 90 minit seterusnya, itulah yang dia lakukan. Dia akan turun, melihat 1 atau 2 pendaki yang benar-benar bergelut untuk naik, mengaitkan dirinya pada tali di samping mereka, dan pada dasarnya menarik mereka sepanjang jalan ke puncak. Dia juga membantu mereka mengambil gambar diri mereka di atas sana. Kerana siapa yang tidak mahu gambar mereka diambil di puncak dunia? Ini semua adalah kerja biasa seorang pemandu oleh Anatoly. Tetapi pada pukul 2.30 petang, pada 10 Mei 1996, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang kemudiannya dianggap sebagai salah satu perkara paling cuai yang boleh dilakukan oleh seorang pemandu pendakian dalam sejarah Everest. Dia berpatah balik dari puncak dan mula turun semula. Ini langsung tidak masuk akal. Setiap ekspedisi komersial barat utama di sini di Everest mendaki dengan falsafah mudah bahawa pemandu gunung akan bersama pelanggan mereka sepanjang perjalanan naik dan juga turun. Maksud saya, sebab utama orang sanggup membayar mahal untuk naik ke sana adalah supaya ada seseorang yang berpengalaman sentiasa berada di sisi mereka. Dan pemandu memang tahu perkara ini. Tetapi Anatoly memang tidak mahu tunggu-tunggu. Tanpa memberitahu sesiapa, dia mula menuruni rabung ais dan batu yang sangat sempit ini yang merupakan puncak Everest. Laluan di beberapa bahagian rabung ini hampir sama lebar dengan 2 tapak kaki anda sendiri. Jika anda tergelincir dan jatuh ke kiri atau kanan, anda akan terjatuh beribu-ribu kaki ke bawah. Terdapat satu tali nipis yang diikat pada ais yang membentang tepat di tengah-tengah rabung ini. Pendaki akan mencangkukkan abah-abah mereka pada tali semasa mendaki untuk melindungi diri daripada terjatuh. Dan biasanya, tali tunggal ini berfungsi seperti jalan sehala kerana semua orang bergerak naik secara perlahan-lahan dalam kumpulan yang besar. Dan kemudian, beberapa jam kemudian, kumpulan itu bergerak turun pula. Tetapi, Anatoly pada hari itu bergerak melawan arus. Seperti seorang pemandu liar yang memencut laju ke arah bertentangan di tengah-tengah kesesakan lalu lintas yang dipenuhi orang-orang yang sedang nazak.
Jadi setiap kali Anatoly bertembung dengan pelanggan yang sedang mendaki naik semasa dia turun, dia terpaksa melepaskan diri sepenuhnya daripada tali keselamatan, bergerak mengelilingi pelanggan itu dan kemudian mencangkuk semula pada tali keselamatan. Melakukan perkara ini berulang kali memerlukan tenaga fizikal yang sangat besar. Tenaga yang sejujurnya boleh digunakan oleh beliau untuk membantu pasukannya sampai ke puncak. Sekarang, saya tak tahulah tentang anda. Tapi saya pasti akan sangat marah jika saya adalah pendaki yang dia lalui itu. Saya rasa sesak nafas di sini. Membawa silinder oksigen logam yang berat dan janggal di belakang saya sambil berjuang untuk setiap inci ais. Hanya untuk mendongak dan melihat lelaki ini, yang sepatutnya memberi semangat kepada saya di bahagian terakhir ini, hampir meluncur turun dari gunung seperti Fred Astaire, berjalan menuruni tangga. Aduh, saya rasa seperti orang yang baru saya bayar mahal untuk melindungi saya telah meninggalkan saya untuk mati. Tapi Anatoly nampaknya tak peduli tentang persepsi orang. Dan kerana dia bersendirian serta tak membantu sesiapa, dia bergerak dengan sangat pantas. Dia begitu pantas sehingga pada pukul 5 petang 10 Mei, dia sudah selamat turun semula di Kem 4. Kem 4 di Everest sebenarnya bukanlah sebuah kem seperti yang kita bayangkan. Ia pada dasarnya hanyalah satu kawasan rata dan tandus di antara dua puncak gunung. Tapi ia ada kemah. Pada ketinggian 26,000 kaki itu sudah memadai. Sebaik saja Anatoly tiba di Kem 4, dia membuka zip kemahnya, merangkak masuk untuk akhirnya keluar dari angin yang menggigit dan terus berehat. Dia menyalakan dapur kecil perkemahan dan mula mencairkan ketulan salji untuk membuat teh panas. Nampaknya kepada sesiapa yang memerhati, dia fikir tugasnya sudah selesai. Apa yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah duduk berehat, kekal hangat dan menunggu selebihnya ahli ekspedisi mencari jalan turun dari gunung dan sampai ke kem. Tetapi ketika Anatoly duduk di situ, dalam suasana yang agak sunyi di dalam tendanya, mendengar bunyi dapur kecilnya, langit di luar mula berubah. Apabila dia melihat keluar, beberapa minit selepas pukul 5.30, angin mula menghentam dinding nylon dengan kuat. Kepingan salji mula turun semakin laju dan langit dengan cepat bertukar menjadi kelabu yang suram dan tidak semula jadi. Wajahnya pasti pucat lesi. Dia tahu dengan tepat apa maksudnya. Akibat paling buruk yang boleh berlaku kepada para pendaki yang telah dia tinggalkan di atas sana pada saat ini sudah pun berlaku. Senang untuk melihat saat itu dan berfikir bahawa gunung itu sedang menghukumnya kerana turun awal. Tetapi hakikatnya, ribut ini hanyalah pencetus kepada kontroversi yang jauh lebih gelap. Satu kontroversi yang akan mencemarkan seluruh musim pendakian ini secara kekal. Untuk memahami apa yang membawa kepada semua ini, kita perlu kembali beberapa bulan ke belakang. Menjelang musim bunga tahun 1996, aktiviti mendaki Everest telah berubah. Ia telah menjadi satu operasi yang sangat dikomersialkan. Sesiapa sahaja dengan $65,000 pada dasarnya boleh membayar untuk mendapatkan tempat di gunung itu. Itu bermakna para pelanggan pada musim itu bukan semuanya pendaki gunung yang berpengalaman. Mereka terdiri daripada golongan profesional kaya, sosialit, doktor dan wartawan. Dan mereka mengharapkan layanan istimewa secara peribadi. Mereka menjangka semuanya akan berjalan lancar. Tetapi tahun 1996 adalah musim di mana segala-galanya menjadi huru-hara. Ribut yang berterusan telah melanda puncak itu selama berminggu-minggu. Jadi apabila satu tempoh singkat cuaca cerah yang jarang berlaku terbuka pada 10.3 Mei, hampir setiap syarikat ekspedisi pendakian telah berusaha untuk sampai ke puncak pada hari yang sama. Ia mencetuskan kesesakan lalu lintas yang besar dan bergerak perlahan di bahagian paling berbahaya gunung itu. Apabila para pendaki yang keletihan ini akhirnya sampai ke puncak, mereka telah melepasi had ketat jam 2 petang, iaitu waktu berpatah balik dan paras oksigen mereka semakin rendah ke tahap berbahaya. Tetapi dalam fikiran mereka, mereka rasa selamat. Ribut besar seterusnya sepatutnya tidak melanda sehingga esok. Tapi Everest tidak menerima maklumat itu. Menjelang jam 6 petang, langit menjadi gelap gelita. Satu ribut salji yang mengejut melanda berpuluh-puluh pendaki yang tidak terlindung yang masih dalam perjalanan turun. Angin kencang seperti taufan melanda sepanjang rabung pada kelajuan lebih 70 batu sejam, menurunkan suhu yang dirasai akibat angin hingga ke tahap membeku kulit, iaitu 100 darjah di bawah sifar. Tetapi kesejukan bukanlah ancaman terbesar.
Yang menjadi ancaman ialah salji. Kristal ais pejal ditiup melintang pada kelajuan yang luar biasa. Bayangkan saja anda menjulurkan kepala keluar dari tingkap kereta yang sedang bergerak di lebuh raya, sambil seseorang membaling pasir terus ke mata anda. Pendaki-pendaki terpaksa memalingkan muka mereka daripada angin hanya untuk bernafas. Dan apabila anda lakukan begitu, dalam keadaan pandangan sifar, anda hilang semua dari arah. Kiri, kanan, ke depan, ke belakang. Semuanya hanya menjadi dinding putih yang menyilaukan. Dan sebelum para pendaki di gunung itu sempat bersedia, ribut salji melanda berpuluh-puluh pendaki yang tidak terlindung yang masih menuruni lereng atas gunung itu. 70 batu sejam. Itu sepantas sebuah kereta memecut di lebuh raya, menghentam tubuh mereka yang keletihan. Suhu yang dirasai akibat angin menurun hingga kira-kira 100 darjah di bawah sifar. Cukup sejuk untuk menyebabkan radang dingin pada kulit yang terdedah dalam masa kurang dari 1 minit. Tetapi masalah terbesar bukanlah kesejukan. Sebaliknya, salji yang diterbangkan oleh ribut berangin ini. Kristal ais pepejal ditembak secara mendatar pada kelajuan yang luar biasa tepat ke muka mereka. Pendaki yang berdepan dengan ribut itu langsung tidak dapat membuka mata mereka. Mereka memang tak mampu. Bayangkan, anda menjulurkan kepala keluar dari tingkap kereta yang sedang bergerak di lebuh raya, sambil seseorang membaling pasir terus ke mata anda. Mereka terpaksa memalingkan muka dari arah angin hanya untuk dapat bernafas dan melindungi mata mereka. Satu-satunya masalah ialah mereka sudah tidak tahu lagi mana kiri, kanan, depan atau belakang, kerana semuanya kelihatan putih sahaja di sekeliling. Ini adalah keadaan paling teruk yang boleh dialami oleh mana-mana pendaki. Pada 10 Mei 1996, sekumpulan maling gunung dan beberapa pelanggan dari ekspedisi Anatoli mendapati diri mereka berada dalam mimpi ngeri itu. Mereka perlahan-lahan menuruni rabung apabila ribut melanda mereka tanpa sebarang persediaan. Ia agak ironik kerana mereka sebenarnya hanya beberapa ratus kaki sahaja dari tempat selamat di Kem 4. Tetapi dalam keadaan buta salji itu, ia seolah-olah berada di gunung yang lain. Selama berjam-jam dalam salji yang membutakan, apa yang mereka lakukan hanyalah merayau-rayau tanpa arah dalam kegelapan, berharap entah bagaimana dapat terserempak dengan kemah di Kem 4, walaupun mereka tidak dapat melihat sejengkal pun di depan muka sendiri. Tetapi akhirnya, kumpulan itu terpaksa berhenti sepenuhnya. Kerana apabila mereka mengintai melalui ais yang berterbangan, mereka sedar bahawa mereka telah merayau hingga ke tepi cerun Kangshung. Itu beribu-ribu kaki dari tempat mereka bermula pada mulanya, dan betul-betul di tepi gunung. Satu langkah lagi ke arah yang salah, dan mereka akan terjatuh terus dari gunung itu. Mereka benar-benar terperangkap. Mereka tak boleh bergerak ke hadapan. Mereka langsung tak tahu arah mana yang ke belakang. Dan ingat, angin masih bertiup dengan kencang. Jadi, mereka lakukan satu-satunya perkara yang mereka mampu lakukan. Mereka rebah di atas ais dan berkumpul rapat. Mereka betul-betul bertindih antara satu sama lain, cuba sedaya upaya berkongsi sedikit haba badan yang masih tinggal. Sejujurnya, inilah situasi paling sengsara dan menakutkan yang boleh dialami oleh seorang manusia. Terutamanya selepas membayar puluhan ribu dolar untuk memastikan seorang pemandu pakar ada di sana bagi mengelakkan perkara seperti ini daripada berlaku. Apabila jam berlalu dalam kegelapan, dengan oksigen mereka benar-benar habis dan badan mereka semakin gagal berfungsi akibat kesejukan, ada antara mereka yang mula sedar bahawa mungkin inilah pengakhirannya. Mereka tidak akan dapat mencari jalan pulang. Dan yang muncul dari ribut itu, meredah salji yang ditiup angin seperti Arnold keluar daripada puing-puing dalam Terminator 2, ialah Anatoli. Dia secara fizikal menyeret 3 klien keluar dari himpunan yang kusut itu, kembali hampir 1,000 kaki sepanjang jalan ke Kem 4. Dan dia lakukan ini sebanyak 3 kali. 3 kali dalam ribut taufan, seorang diri tanpa oksigen ya. Menjelang matahari akhirnya terbit keesokan paginya, Anatoli telah berjaya menyelamatkan nyawa 3 orang seorang diri. Ia kekal hingga hari ini sebagai salah satu usaha penyelamatan individu terbesar dalam sejarah pendakian. Tetapi 8 orang telah meninggal dunia akibat ribut itu sahaja. Dan apabila para yang terselamat akhirnya kembali ke tamadun dalam keadaan separuh beku, ada antara mereka yang kehilangan jari,
kehilangan hidung, malah seorang daripada mereka kehilangan seluruh tangan. Seluruh dunia ingin tahu satu perkara. Siapa yang bersalah? Dan lelaki ini fikir dia ada jawapannya. Namanya John Krakauer. Dan sejujurnya, dia nampak seperti orang yang paling sesuai untuk menjawab soalan itu. Pertama, John ialah seorang wartawan yang sangat dihormati di Outside Magazine. Lelaki itu memang terlatih untuk menyiasat dan menghuraikan bencana yang sangat rumit. Kedua, John sebenarnya berada di Everest semasa ribut yang sama ini sebagai seorang klien berbayar. Jadi, dia mengalami mimpi ngeri itu sendiri. Dia melihat orang mati. Dia sendiri hampir meninggal dunia. Dan apabila dia pulang untuk menulis cerita itu, John menuding jari kepada keputusan-keputusan tertentu dan kepada individu-individu tertentu yang dia rasa gagal menjalankan tugas mereka pada hari itu. Dan salah seorang yang dia salahkan ialah, seperti yang anda jangka, Anatoly. John mengatakan tepat apa yang akan difikirkan oleh sesiapa sahaja yang lihat kisah ini. Ya, betul. Anatoly telah menyelamatkan 3 orang dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Itu tidak boleh dinafikan. Tetapi kenapa mereka terperangkap dalam keadaan berhimpit bersama pada mulanya? Bukankah sebahagiannya kerana pemandu mereka, orang yang sepatutnya membawa mereka pulang, telah meninggalkan mereka di atas rabung hanya kerana hari sudah lewat? Dan ia tidak terhenti di situ sahaja. Untuk pendakian ini, Anatoly memilih untuk mendaki tanpa menggunakan oksigen berbotol. Ini adalah pendakian keempat beliau ke sana tanpa oksigen. Itu adalah pencapaian yang luar biasa bagi pendaki biasa, tetapi Anatoly mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dalam ekspedisi ini, melebihi pencapaian pribadinya sendiri. Tugas-tugas beliau memerlukan kekuatan tambahan di atas sana. Kekuatan tambahan yang hanya boleh diberikan oleh oksigen berbotol kepada para pendaki di altitude tersebut. Dan lihat, apabila anda dibayar $25,000 untuk memastikan orang lain terus hidup, memilih untuk mendaki tanpa oksigen tambahan. Apabila ia sudah pasti, membolehkannya berfikir dengan lebih jelas dan membantu lebih ramai pelanggan. Pada pendapat John, itu hanyalah satu kesilapan yang angkuh dan pengecut. Sungguh menakjubkan betapa cepatnya hujah ini tersebar. Artikel John sangat popular, begitu bersemangat, sehingga dia dengan cepat mengembangkan kisah pengalamannya menjadi sebuah buku yang diterbitkan pada tahun berikutnya. Ia dipanggil Into Thin Air, dan ia masih merupakan salah satu buku pengembaraan paling populer yang pernah ditulis. Jutaan salinan telah terjual. Ia telah diterjemahkan ke dalam berpuluh-puluh bahasa. Ia hampir memenangi hadiah Pulitzer. Dan saya harus jujur, saya faham sebabnya. Maksud saya, penulisannya memang luar biasa. Dan walaupun John mungkin tidak bermaksud begitu, Anatoly Bukriev telah menjadi, dalam buku itu, seorang pemandu yang bijak tetapi mementingkan diri sendiri, pengecut yang gagal membantu pelanggannya dan hanya terpaksa menjadi wira untuk membersihkan kekacauan yang dia sendiri buat. Tetapi di sebalik kejayaan buku terlaris dan pencalonan, selama bertahun-tahun, di bilik darjah dan kelab buku, orang menganggap versi John Krakauer sebagai kitab suci. Terdapat satu garis masa, satu rekod sebenar, minit demi minit tentang apa yang dilakukan oleh Anatoly Bukriev pada malam itu. Dan apabila anda letakkan ia di sebelah tuduhan itu, sesuatu yang pelik berlaku. Si penakut itu hilang, dan apa yang tinggal kelihatan lebih seperti satu-satunya lelaki di gunung itu yang benar-benar melakukan apa yang dia katakan akan dilakukan. Jadi mari kita kembali, bukan kepada buku itu, tetapi ke gunung itu sendiri dan ke beberapa jam sebelum sesiapa pun tahu ribut akan datang. Jadi, sekarang pukul 2.30 petang, anda sedang berdiri di atas rabung yang sangat sempit pada ketinggian 29,000 kaki. Memerhati kesesakan besar yang menggerunkan, melibatkan pendaki-pendaki yang keletihan. Anda memang perlu terus bergerak untuk menghasilkan haba. Tanpa oksigen tambahan, satu-satunya pertahanan anda terhadap kesejukan yang melumpuhkan ialah kelajuan. Anda berasal daripada tradisi panjang pendaki Soviet yang tidak menganggap pemandu gunung sebagai pembantu. Anda diajar bahawa setiap pendaki mesti berdikari dan tugas sebenar seorang pemandu adalah menjadi perintis yang membuka laluan, memasang tali dan bertindak sebagai jaring keselamatan terakhir apabila keadaan menjadi benar-benar buruk. Menjelang tahun 1991, seluruh sistem itu dengan pembiayaan negara dan gaji yang membolehkan anda mendaki dan bukannya bekerja telah runtuh bersama dengan negara yang membinanya. Tetapi anda tetap terus mendaki kerana pada ketika itu ia bukan lagi satu kerjaya. Ia adalah satu-satunya perkara yang benar-benar anda mahu lakukan dalam hidup anda. Ada bulan-bulan di mana anda tidak mampu membeli makanan.
Anda meminjam peralatan lelaki lain kerana anda tidak mampu membeli sendiri. Dan tetap, 10 kali yang berbeza, anda berdiri di puncak salah satu daripada 14 gunung tertinggi di dunia tanpa sekalipun menghirup oksigen berbotol. Jadi, apabila anda bersetuju untuk bekerja sebagai pemandu pendakian untuk Scott Fisher musim ini, anda tidak berpura-pura menjadi sesuatu yang anda bukan. Anda beritahu dia terus terang, anda mendaki secara tulen atau anda tidak mendaki langsung. Dan Scott, seorang lelaki yang faham betul jenis pendaki yang dia ambil bekerja, bersetuju bahawa jika kumpulan mula ketinggalan, jika keadaan menjadi genting di atas, anda akan turun dengan cepat, ambil oksigen dan bekalan dan bersedia untuk naik semula jika ada sesiapa yang perlu diselamatkan. Jadi pada pukul 2.30 petang, dengan kesesakan itu masih merangkak menuju ke puncak, yang anda tahu sebahagian daripada mereka tidak akan sampai, anda membuat keputusan. Anda berpusing dan mula turun, bersendirian, dengan pantas, tepat seperti yang anda beritahu kepada Scott anda akan lakukan. Anda berada di lereng yang penuh sesak dan anda langsung tidak tahu betapa kontroversinya keputusan itu akan menjadi. Apa yang anda tahu hanyalah pada pukul 5.30 petang, langit di luar kemah anda telah berubah warna yang sepatutnya tidak berlaku seawal ini, dan sesuatu dalam hati anda berkata, teh itu boleh tunggu. Anda bergerak keluar sebelum angin benar-benar kencang. Keluar dari kemah dengan oksigen sudah tersandang di bahu anda untuk sesiapa yang memerlukannya dahulu. Anda tidak sempat melangkah 30 kaki sebelum keadaan penglihatan sifar menelan segalanya. Anda langsung tidak dapat melihat tangan di depan muka anda. Tiada tali, tiada rabung, tiada ufuk untuk dijadikan panduan. Teruskan perjalanan. Sekarang bukan tindakan berani. Ia hanyalah cara cepat untuk menjadi satu lagi mangsa yang dibunuh gunung ini. Jadi anda berjuang melawan angin. Cuba menanggalkan jaket dari badan anda dan kembali masuk ke dalam kemah. Kemudian anda menunggu berjam-jam dalam kesakitan, mengetahui orang di atas sana terperangkap. Tetapi, tiada apa yang anda boleh lakukan untuk menyelamatkan mereka. Bagi seorang lelaki seperti anda, itu mungkin bahagian paling sukar sepanjang malam. Pukul 7 malam berlalu. Begitu juga pukul 8 malam. Kemudian sejurus selepas pukul 9, kelihatan bayang-bayang keluar dari ribut, separuh beku, hampir tidak mampu berdiri tetapi masih bercakap. Dan mereka memberitahu anda dengan panik bahawa baki kumpulan masih berada di luar sana, terperangkap berhampiran tebing, kehabisan segala-galanya. Anda pergi ke kemah, mencari sesiapa saja yang sanggup berjalan semula ke dalam taufan itu. Tiada siapa yang sanggup. Jadi anda ambil lebih banyak oksigen dan anda pergi seorang diri. Kali ini dengan arah yang lebih kurang jelas, mempercayai ingatan anda tentang laluan yang anda lalui beberapa jam sebelum ini pada waktu siang. Anda jumpa mereka. Anda bawa 3 daripada mereka keluar, satu demi satu, melalui ribut yang tidak pernah berhenti walau sekali. Ketika langit mula cerah menjelang pagi, anda telah memberikan segala yang anda ada sebanyak 3 kali. Anda patut berhenti di situ. Semua orang akan faham jika anda berhenti di situ, tapi anda tidak. Kerana di suatu tempat lebih tinggi di gunung itu, masih ada Scott, lelaki yang mengupah anda. Berita sampai ke camp bahawa dia tidak pernah turun dari rabung itu, bahawa dia masih berada di dekat puncak selatan dan tiada siapa yang telah sampai kepadanya. Jadi keesokan paginya, dengan kaki yang sudah membawa 3 orang asing turun dari gunung malam sebelumnya, anda naik semula. Anda menemuinya lebih kurang di tempat yang dilaporkan dan sebaik sahaja anda melihatnya, anda sudah tahu. Tangannya sudah hilang akibat radang dingin. Jari-jarinya melengkung kaku, menggenggam tiada apa-apa. Wajahnya sedikit berpaling ke langit. Matanya separuh terbuka. Sudah diselimuti salji yang tidak pernah berhenti turun. Kau tetap mencangkung di sebelahnya. Kau panggil namanya, walaupun sebahagian dari dirimu sudah tahu, tidak akan ada jawapan. 15 tahun mendaki telah mengajarmu bagaimana rupa mayat di cerun ini. Scott Fisher, lelaki yang memberimu peluang untuk mencari rezeki sambil melakukan perkara kegemaranmu di dunia ini, telah tiada. Dan kau tak mampu pun bawa dia pulang kerana kau tak cukup kuat untuk sirik dia turun seorang diri. Menjelang akhir hari, kau telah mendaki Everest tanpa oksigen, menarik 3 orang asing keluar dari ribut taufan, dan mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki yang mengupahmu tanpa pernah mengucapkan sepatah kata pun. Dan tetap juga, walaupun semua ini, kau bangun pada suatu pagi Isnin dan mendapati ada satu artikel
yang ditulis oleh seorang lelaki yang sedang tidur dalam kemahnya ketika kau masih berada di luar dalam ribut itu. Mengatakan kau tinggalkan pendaki kau, pada dasarnya memanggil kau pengecut. Secara pribadi, aku pasti sudah hilang akal. Aku pasti nak menjerit dan sebut setiap jam yang aku habiskan di luar dalam ribut itu sementara dia sedang tidur, supaya seluruh dunia tahu di mana dia berada ketika aku masih bergerak. Tapi Anatoly tak buat macam tu. Dia tak mencetuskan perang mulut di media. Dia cuma cuba jelaskan perkara sebenar. Pertama, dia menulis surat balas kepada artikel John yang sangat popular untuk jelaskan versinya tentang perkara itu. Dia jelaskan garis masa dan sebab taktikal kenapa dia turun awal pada hari itu. Dia hampir merayu kepada dunia supaya lihat saja fakta sebenar tentang siapa yang sebenarnya terselamat malam itu dan kenapa mereka terselamat. Dia malah mengakhiri surat ini dengan satu ayat yang hampir tiada siapa sangka. Saya hulurkan tangan saya kepadanya dan menggalakkan usaha itu. Ada yang akan menganggap itu mulia, tetapi dunia sudah pun memilihnya sebagai penjahat. Sedikit lencongan. Setiap bulan ada cerita yang tidak pernah dimuat naik ke YouTube. Ia ada di sana jika anda mahukannya. Patreon, pautan di bawah. Sekarang, kita tadi sampai mana? Jon Krakauer ialah seorang penulis yang mahir dan puitis, dengan sokongan besar daripada mesin penerbitan barat. Anatoly ialah seorang pendaki Kazakh yang tabah dan berterus terang, dan bahasa pertamanya bukanlah bahasa Inggeris. Anda tahu, salah satu perkara paling pelik tentang keseluruhan insiden ini ialah betapa banyaknya persetujuan antara Jon dan Anatoly, walaupun mereka sendiri tidak mengetahuinya. Mereka berdua bersetuju bahawa tali sepatutnya telah dipasang lebih awal pada hari itu. Mereka berdua bersetuju bahawa terdapat terlalu ramai pendaki yang tidak berpengalaman berada di gunung itu pada masa yang sama. Malah, mereka berdua juga bersetuju bahawa industri komersial Everest telah melangkaui batas dan menjual impian mahal kepada orang-orang yang, sejujurnya, tidak sepatutnya berada di sana sejak awal lagi. Tetapi di situlah ia berakhir. Nyawa telah terkorban. Kedua-dua pihak yakin bahawa lawan mereka salah. Ia pasti akan berubah menjadi pertelingkahan yang sangat peribadi dan amat kusut. Dan itulah yang sebenarnya berlaku. Kemudian, pada tahun 1967, Anatoly bekerjasama dengan seorang penulis bernama Weston De Walt dan menerbitkan bukunya sendiri, The Climb, khusus untuk membongkar dakwaan Jon satu persatu. Dari situ, Jon dan Anatoly mula saling bertukar surat kepada editor di majalah Outside secara terbuka dengan nada pahit dan sangat teknikal. Keadaan menjadi begitu tegang sehingga Jon sebenarnya kembali dan mengemaskini postscript dalam edisi-edisi terbaru Into Thin Air hanya untuk membantah buku Anatoly. Pihak Anatoly membalas dengan segera, memanggil Jon sebagai seorang klien amatur yang cuba berlagak seperti jurulatih dari tepi padang dalam situasi yang dia sendiri tidak mempunyai kepakaran atau kecekapan untuk faham. Perselisihan itu telah membahagikan dunia pendakian kepada dua bahagian. Terdapat jutaan pembaca biasa yang menganggap buku Jon sebagai kitab suci. Tetapi, anda juga mempunyai pendaki elit yang memahami mengapa Anatoly membuat keputusan-keputusan tersebut pada hari itu. Mereka memerlukan seorang penentu, seseorang yang benar-benar memahami dunia pendakian dan juga media. Orang itu ialah Galen Rowell. Jika anda tidak kenal nama itu, anda patut tahu. Galen ialah antara pendaki dan jurugambar yang paling dihormati yang masih hidup. Beliau telah menghabiskan 30 tahun mendokumentasikan keputusan seperti ini pada ketinggian seperti ini di bawah tekanan. Apabila Galen Rowell berkata sesuatu tentang gunung, orang yang benar-benar mendaki gunung akan mendengar. Pada Mei 1997, kira-kira sebulan selepas Into Thin Air mula dijual, Rowell duduk dan menulis sebuah artikel untuk Wall Street Journal. Dia tidak berdolak-dalik. Dia terus menyerang versi Jon dan dia melakukannya dengan satu senjata yang hampir mustahil untuk dipertikaikan. Garis masa keseluruhan kemalangan itu. Sewaktu Anatoly berada di luar seorang diri, Jon sedang tidur di dalam kemahnya. Itu bukan satu penghinaan. Jon sendiri hampir mati pada hari itu. Tiada siapa yang menyalahkan seseorang kerana berehat selepas itu. Tetapi sukar untuk menerima gambaran dia sebagai pemandu yang cuai dan tidak peduli apabila garis masa menunjukkan dia tidak sedarkan diri ketika lelaki yang dituduhnya masih berada di luar bekerja. Galen juga melangkah lebih jauh daripada itu. Dia berhujah bahawa Anatoly bukan sahaja bernasib baik,
Tetapi dia membaca keseluruhan situasi dengan lebih baik daripada sesiapa pun di gunung itu beberapa jam sebelum keadaan itu menjadi genting. Dia telah perasan bahawa masih ada 5 lagi pemandu di atas sana yang mampu mengendalikan penurunan itu. Dia telah pastikan dia turun dalam keadaan cukup rehat, sudah makan dan bersedia untuk bergerak, khususnya sekiranya sesuatu yang buruk berlaku. Kata-kata tepat beliau ialah, kepahlawanan Anatoli bukanlah sekadar nasib baik. Dan kemudian, orang-orang yang Anatoli benar-benar selamatkan dari ribut itu juga mula bersuara. Sandy Hill Pittman, salah seorang daripada 3 pelanggan yang Buck Reef selamatkan dari ribut itu dengan tangannya sendiri, memberikan satu temu bual di mana dia menggambarkan 2 orang yang menyelamatkan nyawanya malam itu dan Anatoli adalah salah seorang daripada mereka. Bagi dia, Anatoli adalah jenis orang yang wira-wira. Dalam filem, hanya pura-pura jadi. Kerana jika dia melakukan satu perkara saja secara berbeza malam itu, mengambil satu langkah yang berbeza, dia benar-benar percaya dia tidak akan hidup untuk menceritakan kisah itu sama sekali. Charlotte Fox, seorang lagi pendaki yang dibawa keluar oleh Buck Reef daripada keadaan whiteout itu, menyatakannya dengan lebih ringkas. Anatoli telah menyelamatkan nyawa saya. Menjelang Disember 1997, dunia pendakian telah melihat cukup bukti. American Alpine Club, institusi pendakian yang paling dihormati di Amerika Syarikat, telah menganugerahkan Anatoli Buck Reef dengan David A. Souls Memorial Award. Itulah anugerah keberanian tertinggi yang diberikan oleh kelab tersebut. Ia diwujudkan khusus untuk pendaki yang mempertaruhkan segalanya dengan pengorbanan peribadi demi menyelamatkan nyawa orang lain di atas gunung. Dalam 16 tahun anugerah itu wujud, ia hanya diberikan beberapa kali sahaja. Lelaki yang dunia telah anggap sebagai cuai dan mementingkan diri sendiri, sedang berdiri di hadapan American Alpine Club menerima penghormatan tertinggi mereka atas tindakan yang sama yang telah dikecam oleh buku itu. Dia telah menang. Seumum dan sesempurna yang mungkin bagi seorang lelaki dalam kedudukannya untuk menang. Cuma ada satu masalah. 3 minggu selepas American Alpine Club menganugerahkan beliau anugerah tertingginya, Anatoli sudah pun kembali ke sebuah gunung di Nepal yang dikenali sebagai Annapurna. Ia bukanlah tempat tertinggi di dunia, tetapi ia lebih berbahaya dengan caranya sendiri. Anatoli sedang mencuba sesuatu yang sejujurnya kedengaran hampir mustahil, iaitu pendakian musim sejuk di muka selatan gunung itu. Beliau bersama pendaki Itali bernama Simon Moro dan seorang juru kamera Kazakhstan bernama Dmitry Sobolev bertekad untuk menakluki gunung ini. 9 bulan sebelum itu, Anatoli telah bermimpi. Dia berada dalam runtuhan salji. Dia tidak tahu di gunung mana kejadian itu berlaku. Apabila orang yang rapat dengannya mendengar tentang perkara itu dan menasihatinya supaya berhati-hati, malah mungkin mengubah rancangannya, dia memberitahu mereka, "Sudah terlambat untuk saya memilih jalan lain." Bunyinya seperti berdegil, tetapi mungkin dia sepatutnya mendengar kerana sekitar jam 12 tengah hari. 25 Disember 1997. Ketiga-tiga lelaki itu sedang memasang tali di dalam satu lurah sempit. Lebih kurang 19,000 kaki di atas gunung apabila satu lapisan salji besar tiba-tiba terpisah tanpa amaran dari dinding barat Annapurna dari betul-betul atas mereka. Runtuhan salji itu telah menghanyutkan mereka dari gunung. Simon Moro berjaya menggali dirinya keluar, walaupun tangannya terkoyak hingga ke tendon. Dia terselamat. Anatoli dan Dmitry malangnya tidak begitu bernasib baik. Runtuhan salji telah menembus mereka di bawah ribuan tan serpihan beku yang sentiasa bergerak. Dalam kekacauan runtuhan itu, mereka hilang sekelip mata. Dan begitu saja, wira pada malam paling mencemaskan dalam sejarah Everest, yang semua orang gelar pengecut, telah tiada. Tragedi Anatoli berlaku serta-merta kerana dia langsung tidak menjangkakannya. Tetapi apa yang berlaku apabila anda memang menjangkakannya? Apabila satu-satunya peraturan anda ialah jangan sesekali mencabar gunung ini kerana anda tahu akibatnya, tetapi anda tetap melakukannya juga. Tonton video seterusnya untuk lihat apa yang berlaku.